Tetapi di sana ada aspek-aspek lain yang dia perlu. Sebab kita berkembang maknanya macam hatta politik. Macam mana nak membentuk satu sistem politik yang boleh menyatukan orang duduk bawah satu kepimpinan, bawah satu kuasa. Jadi ada dalam tu, tapi tidak bentuk satu sistem. Kalau kita buat bandingkan lah sekarang ni, ada PBB, ada Majlis Keselamatan, ada itu, ada ini, dan ada idea asas yang membentuk kesepakatan sehingga semua negara duduk tunduk bawah sistem. Ada SDG, ada PBB dan sistem semua tu ada contoh lah. Tapi kita dah berkembang menguasai 23 dunia, tapi tak ada seorang khalifah. Lepas tu sistem bai'ah dia daripada orang-orang tempatan yang dekat dengan negara yang menguasai itu, dan negara lain sama ada jadi imarat Islamiah bernaung di bawah khalifah. Jadi tak ada satu sistem politik yang menyatukan khalifah dengan khalifah tu. Macam mana dia boleh establish? Kita bermula dengan zaman Ali. Contohnya khilaf tu, bila zaman Hasan, apa khilaf Hasan dengan Ali? Ali nak ambil bai'ah khalifah dengan ahli Madinah. Hasan kata tak boleh, kena ambil kira ahli Kufah sebab Islam telah tersebar luas. Ali kata Abu Bakar, Umar, Osman semua bai'ah daripada ahli Madinah, takkanlah dia kena tunggu Kufah dan sebagainya, jadi wakil daripada luar. Dia tak mau. Sebab tu berlaku permulaan tu. Itu contoh macam mana pengembangan sistem tu berlaku.